YB, Morning. Albert Tay. YB, saya make account ke-6, TikTok kena tutup lagi, kena sekat lagi. Macam mana YB? Saya tak Saya punya saya tak saya punya hak kebebasan bersuara disekat YB. Saya punya hak dieksploitasi YB. saya tak ada terima apa-apa aduan. Ah? Saya tak tahu pun you ada Peguam tu wakil pihak YB. MCMC. Dia Ada surat hitam putih jelas dia mengaku. Albert. Halo. Halo Andy. Apa khabar? Lama. Saya make account ke-6, TikTok kena tutup lagi, kena sekat lagi. Macam mana YB? Saya tak Saya punya hak kebebasan bersuara disekat YB. Saya punya hak dieksploitasi YB. saya tak ada terima apa-apa aduan. Ah? Saya tak tahu pun you ada account TikTok. You Saya sudah punya ini buat account laporan ke-6 dah YB. Dan sebelum ni saya dah hantar surat daripada pihap peguam saya kepada YB. YB pun sudah balas surat. YB mengaku. YB mengaku Kementerian YB, agensi YB yang sekat akaun saya. MCMC, bukan saya. Peguam tu wakil pihak YB. MCMC. Dia Ada surat hitam putih jelas dia mengaku. Albert. Halo. Halo Andy. Apa punca kuasa YB untuk sekat akaun saya? YB jawab aja. Apa punca kuasa YB? Mr. Albert, kalau Sebab YB sekat akaun saya tanpa sembarang amaran. bukan saya yang sekat. Bukan dalam surat daripada pihak peguam Kementerian YB mengaku kata sekat. Bukan sekarang bukan pula. Bukan. Sekarang bukan pula. Macam mana sekarang bukan pula, tapi dalam surat hitam putih tu YB mengaku YB yang sekat. Saya tanya aja apa punca kuasa YB untuk sekat akaun tu? Boleh hormat bagi dia tengah ada program jap. Saya ingin tanya. Kejap lagi boleh. Di bawah akta apa atau punca kuasa apa YB boleh sekat sampai akaun TikTok tu? Kita tengah ada program Albert. Oh, tak boleh jawab lah, tak boleh jawab.